Pernah tak terfikir lemak sihat tu nak ambil semasa IF ke, nak ambil semasa eating window ke, semasa tempoh boleh makan tu ke kan? Dia ada dua jawapan sebenarnya. Kalau anda sedang nak turunkan berat badan, maka lemak sihat ni hanya boleh diambil pada ketika anda tempoh boleh makan sahaja. Sebab bila kita makan lemak semasa IF, badan kita ni dia akan gunakan lemak daripada makanan yang kita makan dulu sampai habis. Barulah dia akan mula menggunakan lemak-lemak yang ada di dalam badan kita ni. Dia tidak meningkatkan insulin. Cumanya dari segi keperluan tu, makanan dulu baru lemak dalam badan. Jadi lambatlah lemak dalam badan kita ni nak dibakar kalau kita makan lemak sihat tu semasa IF. Tapi kalau anda memang buat bukan bertujuan untuk turunkan berat badan, anda buat memang untuk tujuan kesihatan, boleh makan lemak sihat semasa anda buat intermittent fasting tu. Sebab dalam lemak sihat juga ada bahan anti keradangan yang boleh membantu membaik pulih kesihatan anda yang memang anda target nak sihat dalam nak membantu rawatan penyakit anda yang ada tu. So fahami tujuan matlamat anda untuk buat IF dan anda pilihlah nak makan lemak sihat tu semasa IF ataupun semasa eating window sahaja. IF bukan hanya untuk kurus tetapi untuk kesihatan secara keseluruhan.